Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Imam Dardil rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Ilmu tauhid. Baik, minggu sebelumnya kita dah sampai bait 12. Bait yang ke-12 ya, bait yang ke-12. Bait 1 sampai 12 ya. Baiklah. Jadi seperti yang dah diterangkan bahawa syair ini ditulis oleh Imam Dardil, ulama Azhar lah, dah 200 tahun dah. Ya, dah 200 tahun dah. Menggunakan bahar rojas. Bahar rojas. Bahar rojas ni wazannya mustaf'ilun. Mustaf'ilun, ya. Mustaf'ilun. Jadi dia ada 3 wazan dalam rangkap pertama, 3 wazan dalam rangkap kedua. Jadi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Macam tu. Ya. Itu rimah. Kalau dalam bahasa pantun Melayu itu rimah, ya. Gitu. Cuma rimah Arab ni lagi panjang. Maka untuk memudahkan orang belajar, ada yang melagukan, ya, macam yang Alung pernah tunjuk kemarin. Dia punya lagu mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu baris pertama, rangkap pertama, ya. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Baris kedua. Ya, setiap baris ada 2 rangkap. Ya. Baris ketiga mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Baris ketiga, ya. Baris terakhir, baris keempat mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Gitu. Ya. Baik. Jadi sebelum masuk kepada kita kemarin dah sampai rangkap 2 ya, rangkap 2 baris ke-12 ya. Mari sama-sama kita cuba baca sama-sama Alung ya. Rangkap pertama, baris pertama ada nombor tu kan, kat topi tu ada 1 2 3 4 kan. Sampai nombor 2 ya. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Tak apa pempelannya ya. Baik, kita mula ya. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul mashhuru biddardiri alhamdulillahi aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafa karimi wa alihi wa sahbihi athhari la siyama rafiqihi fil ghari. Lepas itu dia ulang irama. Ya, irama ni kalau dalam bahasa bahar. Bahrun. Bahar ni asalnya ombak atau laut. Tapi maknanya ombak suara. Bukan ombak rindu gitu. Dulu ada cerita ombak rindu Baik, kita sambung rangkap ke-5 sampai 8 ya. Pelan ya, tak apa ya. Kita belajar pelan ya. Okey.
Mulakan ya. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituhul kharidatal bahiyah latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi takfika ilman in turid an taktafi li annaha bi zubdati fanitafi wallahi arju fi qabulil amal wanfa' minha semula wan naf'a minha thumma ghafra zalali. Sasul lah. Okey, sambung. Okey. Bait 9 ya. Baik, saya sama ya. Aksamuhu hukmil aqila. Mana ni? Ya. Betul, minta maaf. Okey, kita mula. Aksamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thummal istihala thummal jawazu salisul aqsami fafhamu nihtalazzatal afhami wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'ali fa'rifi aya'riful wajiba wal mahalah ma jaizin fi haqqihi ta'ala. Okey, kita sampai situ. Jadi ulanglah sikit kan, ulang sikit sebelum masuk yang baru. Ya. Jadi kalau ikut terjemahan yang bahasa Melayu ni boleh bila terjemah makna sampai tapi bahar hilang. Bahar tu dia punya ombak tu hilang. Ya. Tapi makna sampai, ya. Okey. Jadi daripada bait pertama ya, berkata orang yang berharap rahmat Tuhan yang Maha Berkuasa, iaitu Ahmad yang terkenal dengan panggilan Dardir. Ini bait rangkap pertama ni nak cerita. Ini ulang boleh ya. Jadi yang menulis matan ni namanya Ahmad, tapi gelarannya Dardir. Ya, gitu. Dan dialah orang yang berharap pada rahmat Tuhan yang Maha Berkuasa, ya, gitu. Okey. Baris kedua, segala pujian tertentu untuk Tuhan yang tertinggi lagi esa, yang sangat mengetahui lagi tunggal, lagi sangat kaya, lagi amat mulia. Ini pujian pada Allah, ya. Itu tak ada apa-apa berkaitan dengan tauhid yang nak dikaji lah. Okey. Kemudian kita tengok baris ketiga, dan sebaik-baik ucapan selawat dan ucapan sejahtera ke atas Nabi yang terpilih lagi mulia. Ini selawat atas Nabi. Lepas puji Allah, selawat atas Nabi. Dan macam yang Alung cerita, Imam Dardil ni menurut anak murid, sebab Imam Dardil ni masjid masih, bayangkan dah 200 tahun masjid 200 tahun. Tak pernah jumpa kat tempat kita kan, tapi masjid tu 200 tahun masih menjadi pusat. Kalau di Mesir tu, masjid tu di belakang Masjid Azhar, di belakang Universiti Azhar, dan masjid tu menjadi tumpuan kepada pelajar seluruh dunia untuk menuntut ilmu sampai hari ini, ya. Dan makam Imam Dardil ada di sebelah itu, ya, gitu. Dan dikatakan oleh murid-murid Imam Dardil ni mimpi ketemu Rasulullah SAW setiap hari. Ini satu benda yang, ya, dan dia membuat matan ini dalam masa satu malam, tetapi syarah yang dibuat tu hampir 700 muka surat, ya. Syarah untuk ini. Jadi bila mengaji agama ni di peringkat yang Mesir sana, dia ada matan, ada syarah, gitu. Matan ni macam formula lah, rumus, ya. Syarah tu dia punya huraian, ya, gitu. Jadi yang Alung sampaikan tu yang syarah itulah, ya, gitu. Dan baris keempat, dan ke atas keluarga dan para sahabat baginda yang suci, terutama pula teman baginda ketika dalam gua, ya. Yang dimasukkan teman dalam gua ni adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, peristiwa hijrah. Dan baris keempat ni menunjukkan Imam Dardil ni
terkeluar daripada kelompok Syiah. Dia adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ya, gitu. Jadi sebenarnya rangkap 1 sampai 4 tu Imam Dardil nak memperkenalkan bahawa dia ni adalah penulis kepada matan ni. Dia adalah seorang Muslim yang menyembah Allah Ta'ala, yang mengagungkan Rasulullah SAW dan memuliakan sahabat. Dia bukan Syiah, dia adalah golongan daripada Sunni. Itu sebenarnya dia nak beritahu macam tu. Ya. Ini alung laju lah sebab kemarin dah cerita. Ya. Kita ulang kaji untuk yang tak datang. Ya. Kemudian masuk baris kelima. Ya. Baris kelima. Maka ini adalah akidah saniyah. Aku namakan ia kharidah bahiyah. Ya. Okey. Jadi akidah saniyah ni akidah yang bersih. Ya, kalau tengok daripada tafsir saniyah bil makna syarifah. Saniyah bil makna syarifah, rafi'atu syaraf wal manzilah. Maknanya ini adalah akidah yang mulia, yang tinggi kedudukannya. Itu maksud saniyah. Dan aku namakan matan ini, aku namakan ia Al-Kharidah Bahiyah. Jadi matan ni dia beri nama Kharidah Bahiyah. Ya. Kalau masih ingatlah, Alung pernah cerita Kharidah, Al-Kharidah itu makna bahasa itu adalah mutiara yang belum ditebuk. Mana mutiara yang baru keluar daripada kerang, daripada apa? Kerang ya. Kerang kocik ya. Tiram korang. Tiram kan, dia daripada tiram tu, yang itu maksud kharidah. Ya, maknanya belum, sebab kalau dah jadi kalung, dia kan kena tobok kan. Tu kira dah tak original. Ya, tu kharidah. Ya, tu. Bahiyah bil makna dia'. Dia' ni maknanya yang bersinar, bercahaya. Jadi secara bahasa kharidah bahiyah ni maksudnya mutiara yang original, belum disentuh, belum ditebuk, yang bersinar. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya nak cerita itu perlambangan tentang tauhid yang dia nak sampaikan ni. Ilmu tauhid yang dia sampaikan ni, ya. Ringan dan kecil dalam timbangan tetapi besar dalam ilmu pengetahuan. Maknanya nak kata matan ni singkat tapi kandungan ilmu dia tu sangatlah luas. Terbukti macam Alun cakap tadi. Memang dia punya matan tu cuma berapa muka surat dia, 3-4 muka surat dia kalau tulisan asal dia. Tapi dia punya syarah yang ditulis oleh Imam Dardil sendiri itu 700 lebih muka surat. Tu. Ya, gitu. Kemudian dikatakan memadailah engkau dengan ilmu jika hendak engkau mencukupi, kerana ia dengan parti seni ini telah meliputi. Maknanya kalau berdasarkan kita ni nak faham ilmu tauhid dah cukup dah ni. Ya, parti seni itu kalimah asal itu zubdah atau bizubdah. Zubdah ni sebenarnya mentega. Ya, maknanya sebenarnya mentega ni sebenarnya lomak daripada susu. Kan? Dan dia tu adalah parti susu tu sebenarnya. Ya, kalau tengok orang buat mentega, susu tu dia letak dalam tompek tu, dia pusing kan? Dia pusing, lama-lama air tu pisah dengan lemak. Lepas tu lemak tu dia ambil, dia topuk jadi ompek sogi. Kan? Letak garam jadi masin, kan? Ditopuk-topuk ada ya, dalam rancangan TV tu ada kan, dia tunjuk kan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan parti seni itu sebenarnya parti seni, buat terjemahan parti seni lah. Tapi kalimah asal zubdah tu maknanya inti parti susu, maknanya apa? Lemak. Ya, mentega tu lah. Ya, kepada Allah dan aku berharap menerima amalan ini, mendapat manfaat darinya, kemudian diampunkan pula segala kesilapan. Ini serahan Imam Dardil kepada Allah Ta'ala. Semoga tulisan diterima, dan pada pandangan kita lah yang belajar ni, Allah terima nampaknya amalan Imam Dardil ni. Bukti sebenarnya zaman Tartar ni dulu khilafah Islamiyah tu orang Islam bersatu dan kuat. Datang Tartar, habis dia bakar semua buku-buku agama.
Ya. Dan banyak tulisan-tulisan kajian ulama tu dia hilang. Ya. Dan dikatakan ada yang dilempar dalam sungai sampai sungai itu berubah jadi warna merah. Sebab dulu kan orang tulis pakai pen dakwat celup tu kan, warna merah, warna hitam kan, gitu. Ada yang dibuat jambatan pencampangan ya untuk askar berjalan. Jadi hilang. Tapi kitab ni tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dan malah menjadi muqarrar. Muqarrar ni maknanya sukatan pelajaran di Az-Zahrul Syarif. Ya, sampai hari ini. Ya, gitu. Jadi memang kita boleh bayangkan ilmu tu mengalir dah 200 tahun kepada Imam Dardil. Ya, gitu. Baik. Kemudian kita minggu sebelum ni kita berakhir pada rangkap 9 baris 9 sampai 12. Ya, di sinilah ya kita nak masuk balik ya. Jadi masuk balik yang nombor 9 ya. Okey. Sekarang baru masuk ilmu tauhid ya. Baik. Khalaf, salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf. Jadi dalam ilmu tauhid ni dia ada dua zaman. Zaman salaf, zaman khalaf. Ya. Pandangan ulama mengatakan yang salaf ni dalam ilmu tauhid dia benar. Ya. As-salaf minas shawab. Maknanya orang salaf ni mula daripada sahabat, tabi'in, tabi'in. Tu ya. Antara penghujung itu Hasan Al-Basri. Ya, itu tiga tu. Ini salaf. Setelah itu ulama yang mengkaji tauhid ni dia berubah cara berfikir sebab dia start guna mantik. Ilmu mantik dan falsafah. Ya, mereka ni digelar golongan khalaf. Jadi salaf dan khalaf. Jadi setelah diteliti maka ulama membuat kesimpulan salaf adalah orang yang sawab. Al-khalaf adalah orang yang ahkam. Ya, maknanya orang salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in ni orang yang benar dalam akidah, dalam tauhid. Manakala orang setelah tu mereka adalah orang yang bijaksana, ahkam. Ya. Cuma cara berfikir dia orang dah berubah. Apa yang berubah tu dia tambah ada dua perkara. Satu adalah ilmu mantik. Ya, ilmu mantik ni dia ada dua bahagian, tasawurat dan tasdiqat. Dia guna qiyas. Ya, kemudian ada masuk unsur falsafah. Ya, yang ini. Kita belajar yang mana? Dalam kitab ni dia ajar dua-dua. Tapi kita akan tinggalkan bahagian khalaf. Bahagian yang bijaksana tadi, orang-orang yang dikatakan bijaksana itu kita tinggalkan. Kita hanya fokus pada cara berfikir orang-orang salaf. Ya, gitu. Kenapa? Ternyata sebenarnya orang khalaf tu mereka tu adalah kelompok ulama usuluddin yang berhujah untuk menentang orang-orang kafir yang ada di Lebanon dan juga di Syam. Jadi sebenarnya cara berhujah orang khalaf, ulama khalaf ni sebenarnya adalah bukan untuk kita, tapi untuk orang kafir. Jadi itu yang guna mantik tu. Contoh, kalau orang kafir lah, bila dia tanya Nabi itu macam mana? Kan? Kalau kita baca kitab sirah dekat dia, dia tak nak terima. Kalau kita baca Al-Quran mengatakan Nabi itu macam-macam, dia tak nak terima. Sebab dia tak percaya Quran, dia tak percaya dengan kitab-kitab karangan ulama. Dia tak percaya semua ni. Jadi gunalah mantik. Tu. Itulah. Jadi bab mantik ni, bila orang awam belajar, habis. Berterabur. Poning. Ya? Malah ada pelajar-pelajar benci dengan ilmu tauhid sebab tak faham dengan mantik tadi. Jadi peringkat kita ni cukup untuk belajar bahagian tauhid pada tahap salaf tadi. Ya, gitu. Cukup. Ya, maknanya kita guna
secara akal kita guna apa yang disebut sebagai bahasa mudah tariqah tafkir aqliyah. Mana kita guna aqliyah, mana guna berfikir yang berdasarkan kepada ihsas. Ihsas ni mana kita memerhati alam manusia, alam kehidupan. Cukup, tak payah nak bermantik-mantik, ya. Gitu. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli ni mana kita guna Quran dan hadis. Cukup. Tak payah nak buat premis tu, premis ni, ya. Natijah tu, tak payah, ya. Gitu. Poning, ya. Makanya kalau kita mengkaji sifat Allah, cukup dengan dalil nakli nanti. Tak payah nak masuk mantik punya elemen tu. Sebab perbahasan sifat Allah menggunakan mantik. Sebab mantik dengan ilmu tauhid ni tak boleh pisah. Ya. Masalahnya pula, ilmu mantik yang digandingkan dengan tauhid itu sebenarnya bukan untuk orang awam. Ya, tadi yang macam Alun cerita tadi lah. Itu tadi ulama tu, bila Islam tu berkembang, ya, ada soalan-soalan pelik-pelik daripada orang Kristian, orang Yahudi yang tinggal di Syam, terutama di kawasan Lubnan sana. Ya. Dan daripada situlah dia terpaksa bertempur dalam dakwah itu, berhujah dengan ahli falsafah kafir, orang-orang daripada Yunani yang berfikir secara mantik. Itu yang dia bawa keluar hujah mantik tu. Ya, kita dah faham, dah percaya dengan agama ni, tak payah nak mantik-mantik lah. Ya, kita tinggalkan mantik. Ya, gitu. Baik. Tapi kalau yang anak-anak kita yang belajar di Azhar, kena belajar dua-dua lah. Kena belajar yang salaf dan khalaf. Ya, okey. Baik. Jadi bait ke-9. Ya, bait ke-9. Ya. Aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu summa istihalah. Maknanya aqsamul hukmi, jenis-jenis hukum akal tu tanpa keraguan, ya, adalah wujub, wajib, istihalah, mustahil, kemudian baris ke-10, summa jawazu salisul aqsam, yang ketiga adalah jaiz atau harus, maka 3 jenis. Fafham munihta lazzatal afhami, maka fahamilah, ya, kelak akan diberi kepada kamu kelazatan dalam pemahaman. Okey, sampai sini maka kita harus berbicara tentang 2 jenis hukum. Jadi dalam Islam ni ada ada 3 jenis hukum. Hukum syarak, hukum adat dengan hukum akal. Ya. Hukum syarak bukan bab tauhid. Hukum syarak tu berkaitan dengan fiqh. Ya. Hukum adat pula macam mana? Hukum adat ni maksud benda yang akal memutuskan ketika mana dia melihat benda tu berlaku berulang-ulang. Dan nama adat kan. Contoh adat air ni boleh menghilangkan dahaga, tapi tak boleh mengenyangkan. Kan? Itu adat tu. Ya, itu masuk hukum adat, ya. Dan benda tu dah kita perhatikan, menerima benda tu berulang-ulang dan memang tak ada menyelisih dengan apa yang kita temukan, ya. Manakala makanan, katakan nasi. Kalau kita haus, kita makan nasi, kita kenyang, tapi haus ada lagi. Itu nak air juga kan. Gitu. Kalau namanya bosi tu dia punya koreh itu sampai ke tahap boleh jadi pisau dan memotong. Sifat pisau tu memotong. Benda tu semua hukum adat. Ya, gitu. Ini ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan. Ya. Yang ketiga hukum akal. Hukum akal ni yang disebut tu hukum akal tu yang 3 tu, wajib, mustahil dan harus. Ini memang bab tauhid. Ya. Jadi hukum syarak kita tinggal sebab bukan bab hukum syarak tu kita belajar dalam fiqh, ya. Ataupun kalau di Mesir tu disebut fiqh Syafi'i. Kena sebut fiqh Syafi'i sebab fiqh banyak kat sana, ya. Ada pak imam nak ke masjid tu dia gosok anjing, ya. Fiqh dia kata, ya. Ulama besar, ulama Azhar, ya. Dia pergi sana nampak anjing comel tu dia gosok, kan. Lepas tu jadi imam, Allahu Akbar. Mana kan? Itu mazhab Maliki, ya. Gitu. Jadi gitu. Kalau Syafi'i tak boleh lah, kan? Kena
kena sertu dengan sekali air tanah dan 6 kali air mutlak, air paip lah. Ya, cuma air tanah tu kalau ikut guru kami jangan nombor 1. Elok nombor 2, nombor 3. Jadi air mutlak dulu yang satu, ya. Lepas tu boleh air tanah. Lepas tu bilah dengan air tu. Kalau dah kedua maknanya 5 kali lagi lah. Gitu. Gitulah. Itu fiqh, hukum syarak. Ini hukum akal, ya. Kalau hukum adat tadi, jadi berarti dalam hidup kita ni ada 3 hukum lah yang kita pegang. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal, ya. Berbicara tentang hukum adat ni, kalau adat Minang ko, adat kat kampung ko, masuklah tu. Masuklah. Ya. Mana nak kita menangkan, hukum akal, hukum adat ke hukum syarak? Jadi ketika Alung cari jawapan ni, berjumpalah dengan orang-orang lama. Dia sebut 2 benda. Biar mati anak, jangan mati adat. Apa makna itu? Kita tak faham juga. Takkan nak membunuh anak sebab adat, kan? Makna siapa pun yang bersalah dihukum. Walaupun anak sendiri. Oh gitu. Ya, bukan nak bunuh anak tu dah. Sebab nak pertahankan adat. Maknanya salahlah kau. Yalah adat melocut batu ke anak orang, bongkak kan. Tu adat dia kan. Dia nakal, dia buat benda tu. Konolah kau. Kan? Walaupun kau nak dan. Mentang-mentang abahai penghulu, abahai ketua kampung, dia locut tu, tetap dihukum. Yang kedua, ada satu lagi kaedah orang Minang ni ataupun orang Negeri Sembilan ni. Dia kata kalau bertentangan adat dan syarak, menang syarak. Masya Allah. Ya, itu kalau ulama Mesir dengar nangis. Ya, nak kata betapa dia memang bersendikan adat. Dia memang hidup bersendikan adat. Ya, tapi dia menjunjung agama tu tinggi. Allah tu paling tinggi dia letak. Itu budi orang kita ni. Ya. Patutlah Alung ni bila masuk Mekah tu terasa nyaman, bila masuk Madinah terasa nyaman, bila masuk Mesir terasa nyaman. Memanglah sebab dalam Al-Quran sebut udkhulu Misra insyaallah aminina. Masuklah Mesir kamu akan selamat, aman, kamu akan amin, aman, ya. Terasa tu. Kan? Dah lama tak balik. Ya. Balik masuk Kuala Lumpur. Serabut kepala otak. Ya. Ya Allah. Kan? Balik ke kampung, sampai kat Ulu Bendul tu dah feeling tu dah dapat. Pahal. Ini feeling kat Madinah. Sampai dekat Kuala Lumpur, dia makin kuat. Tak tahu. Ya. Rupanya Tompek kita ni dulu ni adalah pusat pendidikan Islam. Macam mana Alung tahu? Gatal-gatal kaki pergi dekat pertemuan Sungai Jompol tu. Ada tulis situ. Rupa penarikan ni. Apa maksud penarikan? Ada kaitan dengan pelayaran. Jadi orang tok nenek kita dulu ahli pelayaran. Ya, sebab tu bila ada profesor sebut orang Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu. Banyak orang bantah, tapi dia tu profesor yang baca manuskrip. Ya, tu. Dan dulu arwah Datuk Rosli ni seorang doktor dalam bidang sejarah, dia membuktikan orang kalau daripada Poncik ke kiri tu naik tu kampung apa tu? Bukit Lako. Bukit Lako tu orang pelayaran ni tu. Macam tak masuk akal kan? Tapi itulah hakikat dia. Cuma benda tu dah musnah. Dan ternyata rupanya Tompek kita ni adalah Tompek ulama yang mana ditariklah perahu-perahu kapal-kapal tu ke Tompek kita ni. Maka dinamakan penarikan. Ya. Rupa-rupa zaman Melaka dulu, Melaka pusat penyebaran Islam. Pusat pengajian ni mana? Ni Tompek kita ni. Tompek kita ni. Ya. Dan ternyata daripada catatan sejarah yang kita jumpa juga, ya, terutama yang ada ditulis oleh Kementerian
Kementerian apa yang tulis tu ya? Pelancongan ya. Kan yang ditulis tu kan. Tu catatan resmi dia tu ya. Rupa ya. Kalau Melaka tu pusat pentadbiran Islam, pusat pendidikan pengajian Islam tu di sini. Pasal apa? Sebab sini bertemu sungai yang daripada pantai timur habis pada Terengganu habis. Dulu orang Terengganu datang sini sungai ni lah. Kan? Dan daripada Johor. Dan daripada Melaka. Sungai Muar, Sungai Pahang. Bertemu sini. Jadi sini tempat paling dia bertemu. Tapi memang betul. Nanti ada orang kata, cetek macam ni, bohong kau. Cetek sungai ni. Itu sekarang, alung kocik-kocik dulu, terjun tenggelam. Alung kocik-kocik dululah. Tu kalau setakat tongkang bawa 15 orang tu, lalu itu. Kocik-kocik dulu tak ada sawit ni dah. Kan? Hutan. Dan memang air tu kalau kita lompek, dulu kocik-kocik sompek lah mandi sungai tu kan. Tenggelam, tak berani. Kan? Gitu. Tu dah. Ya, patutlah. Tapi itu sekadar perasaan lah. Itu mungkin bolehlah kita usahakan untuk mengembalikan tempat kita ni sebagai pusat pengajian Islam. Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Makanya itu hukum adat, dan pada pandangan orang kita, adat ni adalah satu benda yang kita mesti jadikan sendi kehidupan. Sebab kita tak boleh hidup berlanggar adat. Tetapi yang kita junjung lebih tinggi itu apa? Agama. Tu dah. Tu dah. Ya. Okey, sekarang kita tinggalkan hukum adat dengan hukum akal, hukum syarak, sebab yang kita nak fokus adalah hukum akal, ya, hukum akal. Okey. Maka daripada sini ya, dikatakan oleh para ulama bahawa antara kesilapan orang yang mempelajari tauhid ini adalah ketika mana dia menggunakan akal dia tu untuk mentafsir zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada pantang. Sebelum kita masuk ilmu sifat 20 ni, kena tahu pantang. Pantangnya apa? Jangan cuba nak memahami zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada satu asar ni kata-kata sahabat lah. Dia kata gini, tafakkaru fillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Maka kamu berfikirlah tentang penciptaan Allah. Maknanya alam ni lah, maknanya penciptaan Allah tu alam, manusia, kehidupan. Tapi jangan berfikir tentang Allah tu. Ya, nanti tak sampai, akal tu tak sampai. Ya, gitu. Jadi batasan akal tu kita kena jaga ya. Okey, kemudian dikatakan di sini sebelum kita masuk kepada rangkap 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, itu menceritakan apa itu hukum akal wajib, hukum akal mustahil, hukum akal jaiz ataupun harus. Maka disebutkan di sini bahawa wa wajibun syar'an ala mukallafi ma'rifatullahi ali fa'rifi. Maka wajib secara syarak terhadap mukallaf makrifah terhadap Allah SWT. Makrifah ni maknanya mengenal. Ya, makrifah, mengenal, ya. Tapi yang kita kenal tu bukan kenal zat dan sifat dia tu. Tapi yang kita kenal tu adalah tentang kewujudan dia tu. Itu nanti kita bahas apa maksud kalam tu, ya. Sebab kalau nak memahami zat dan sifat tak sampai, akal tu tak sampai. Ya, Allah Taala tu bukan serupa kita. Ya, gitu. Baik. Di sini diterangkan apa itu mukallaf. Insya-Allah ada ompek. Yang pertama baligh. Yang kedua akil. Itu dah biasa kan? Akil dan baligh. Ditambah ulama tauhid tambah 2 lagi. Ya. Allazi yablughat allazi balaghatahu ad-da'wah. Maknanya orang yang sampai kepada dia dakwah. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, iaitu mukallaf adalah ayyakuna salimal hawas. Dia ayyakuna salimul hawas. Maknanya dia adalah orang yang sempurna panca indera. Tapi untuk tauhid ni sebenarnya panca indera yang perlu sempurna tu 2 je. Pendengaran dan penglihatan. Gitu. Ya.
Salah satu pun tak apa. Ya. Jadi kalau orang tu tak boleh melihat, masih boleh mendengar. Ataupun kalau tak boleh mendengar, dia masih boleh melihat. Ya. Maknanya mukallaf lah tu. Ya. Sempurna lah tu. Ya. Gitu. Yang panca indera yang lain, sentuhan, bau, pendengaran, itu membantulah untuk berfikir. Tapi yang paling penting untuk tauhid tu penglihatan dan pendengaran. Ya, gitu. Sebab tu kalau orang tu memang dari kocik, buta dan pokak. Ya. Buta, pokak. Kemudian bisu. Selalunya orang buta pokak ni dia akan bisu. Sebab dia tak reti nak bercakap kan, dia gitu je kan. Itu dia tak masuk mukallaf. Ya, mukallaf maksudnya orang tu dah terkena dosa pahala. Mukallaf tu bermaksud dia wajib mengenal Allah. Gitu. Cuma orang kita ni salah mengenal Allah ketika mana dia cuba memahami zat dan sifat. Itu yang salah. Lebih parah dia guna mantik untuk faham zat dan sifat. Lagi lagi parah ya, gitu. Mantik ni ada tompek ya, ada tompek gitu. Baik. Itu empat ya, empat sifat mukallaf. Cuba. Yang pertama tadi apa? Mukallaf, baligh. Yang kedua akil, berakal. Yang ketiga sampai dakwah ya. Yang keempat sempurna hawas, sempurna panca indera. Tapi yang paling penting tu penglihatan dan pendengaran ya. Gitu. Itu mukallaf lah insya-Allah ya. Dan ada yang nak pulang. Okey, kalau hukum ada berapa tadi hukum? Hukum tadi ada 3. Yang pertama, kalau fiqh hukum apa? Hukum syarak. Kalau kehidupan kita ni hukum apa? Hukum adat. Yang ketiga, inilah hukum akal. Ya, gitu. Boleh ya? Hukum akal. Baik. Maka masuklah kita satu perbahasan yang ditambah oleh Imam Dardil berkenaan dengan apa hukum taklid lil mukallaf fi aqaidi wa kalam ulama fi. Apakah hukum taklid pada mukallaf pada masalah aqaid, masalah akidah dan pandangan ulama terhadapnya? Okey, tadi kan kita kata wajib mengenal Allah kan? Kalau dia tak nak mengenal, dia nak ikut-ikut Taklid ni maknanya apa? Taklid ni maknanya dia tak nak berfikir, dia nak ikut je. Allah ada. Dia tak nak fikir. Itu maksud taklid. Ya. Kalau namanya makrifah ni dia kena fikir. Itu ulama pandu cara nak fikir tu supaya tak sesat kan. Gitu. Okey, jadi ada 3 pandangan. Alung ringkas je. Pandangan pertama mengatakan bahawa wa amma taqlid wa huwal akhdhu biqauli ghairi min ghairi hujjah. Itu ta'rif taklid. Taklid tu adalah mengambil satu pandangan itu dengan selain daripada hujah. Maknanya ikut-ikut je. Ya. Taklid ni contohlah orang Melayu selalu. Oh ni bomoh ni hebat Kalau dia bagi pelaris, memang kau dah sebelah tutup lah. Sebab kau laku lah kan. Laku koreh lah. Tu. Dia pun taklid kan, main ikut dia. Sekali makin bankrupt kan. Tu. Ada yang macam tu. Tapi bila dia pakai pelaris dia bankrupt, itu mana Allah Taala sayang kat dia. Sebenarnya nanti kita akan belajar kan, sebenarnya tu Allah sayang kat dia. Sebab kalau Firaun cuba makin dia kurang ajar tu, makin kaya dia. Itu habis. Itu habis. Tu. Ya, gitu. Alhamdulillah lah ombak adik-beradik alung niaga tak sampai pelaris kan. Tu. Dah rezeki dapat ya. Kan gitu. Jadi pilihlah rezeki halal sebab benda tu hak kita. Dia sampai ya. Guna pelaris ke tak pelaris dia sampai. Kan itu. Ya. Okey, kemudian dikatakan sini bahawa maka orang yang macam ni apa hukumnya? Sebab tadi kata wajib, sebab wajib mengenal Allah bagi orang mukallaf ni
Dia bukan wajib akli. Menurut ahli sunnah wal jamaah, dia adalah wajib syar'i. Ya. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib itu wajib akli, wajib akal. Mu'tazilah. Tapi tak payah bahas lah. Mu'tazilah tu kita bahas, kita hak kita lah. Jadi, apa hukum pada pandangan ulama atau pandangan Islam tu sendiri, orang yang tak nak fikir pasal, tak nak mengenal Allah ni lah. Dia tak nak mengenal Allah. Dia nak ikut je. Jadi kalau anak tu diajar, semayang, nanti Allah marah. Yalah, dia pun semayang lah. Ya? Tapi dia tak pernah terfikir pun Allah tu macam mana. Tak diajar dan tak dia terfikir. Maka yang kalau sampai peringkat macam ni, maknanya akidah taklid. Taklid ni maknanya ikut buta. Taklid ni kalau nak diterjemah, ikut buta. Gitu. Maka ada 3 pandangan. Yang pertama, ulama mengatakan innahu yakfi fi aqaid al-iman wa huwa sahih. Ya, fal iman muqallid sahih. Maka pandangan pertama kata tak ada masalah, no problem. Sahih maknanya sah. Orang yang tak nak fikir pasal makrifatullah, mana tak nak fikir pasal Allah ni, tak nak belajar tauhid lah gitu kan. Sah kan. Yang kedua kata la yakfi fal muqallidul kafir, ya. Tak cukup, malah yang muqallid tak nak fikir tu kafir. Tu pula pandangan kedua. Ya, pandangan ketiga mengatakan yakfi in qalladal Qur'ana was sunnah qat'iyyah. Sebenarnya boleh, ya, boleh kalau dia nak ikut Quran dan sunnah tu, ya. Wa fihi nazar, dan pada dia juga harus ada berfikirlah pada hal-hal yang terkait dengan nazar. Nazar ni sebenarnya ilmu mantik ataupun sebenarnya pemikiran yang mendalam lah, gitu. Itu kita tinggal dulu. Jadi kesimpulannya, kalau yang Alung boleh simpulkan lah daripada syarah, daripada guru kita, ya, kesimpulannya memang wajib sebenarnya. Cuma tak buat, tak kafir. Cuma akidahnya cacat. Itu ya. Jadi orang yang percaya pada Allah Ta'ala, pada sifat dan zatnya tu, kalau dia tu tidak berfikir secara betul terhadap akidah yang dia pegang, maka akidahnya sah. Cuma dia berdosa. Berdosa sebab tak nak belajar, tak nak mikir pasal Allah Ta'ala. Dah fikir duit dia, kan? Gitu. Mana nak fikir Allah Ta'ala, kan? Itu dosa. Itu ya. Itu sebenar, ya, gitu. Okey. Sampai sini kalau ada nak bertanya silakan. Ya, kalau tak nak masuk yang barulah, yang baru, ya. Yang baru tu 3 boleh sampai 6 boleh. Ni kurang apa? Ya, 9.30. 8.30 dah. Dah habis waktu. Dah habis waktu, tak apalah, cukuplah. Ya. Nanti sambunglah. Ya. Ya, bulan 2 ya. Insya-Allah bulan 2. Tahun depan. Lama setahun dah. Itulah nak buat macam mana, Long ni tak habis belajar lagi, kan? Sebenarnya tak nak balik, nak duduk sanun dia, tapi hati tu dah ditarik-tarik lah. Baliklah, kan? Lepas tu guru Along bakar. Dia lagi tolak kita nak suruh balik. Dia suruh balik. Kita ingat dia suruh kita tinggal, kan? Macam mengalau pula, kan? Dia kata, kau kalau nak habis belajar baru nak ngajar, ambil codik dia, kan? Ni yang kau dah ada ni kau sampaikan. Tu copet kau pandai. Sebab mengajar tu sebenarnya 100% kau faham pelajaran tu. Oh gitu. Yalah, itu yang balik tu, kan. Lagipun dia kata kau dah habis kitab tu, cuma kau belum habis kitab tinggi. Jadi sampaikan kitab yang dah habis tu. Yang tinggi tu janganlah dulu. Ya juga, kan. Gitu. Dihalau kita pun baliklah. Gitu. Tapi terpaksa patah sebulan 2 tu lah. Nak pekso, kan. Gitu. Baik. Sebagai penutup, ambillah sikit 15 minit ni, kita buat ujian. Semua takut, dan ujian, kan. Tu. Okey. Ya. Sila. Oh, ya, sila. Taklid. Dalam waktu yang sama, macam ni kita belajar, tapi yang hilang ikut. Ya. Kepahaman
Hmm. Hmm. Ingat masa belajar. Mana kedudukan dia. Oh. Ya, ya. Masa ingat kan dah. Ya. Ya, ya, faham. Nanti dalam keadaan. Hmm. Taklid. Yalah. Kata orang lama, bunga kembang tak jadi. Dia kembang tak jadi. Sebab tak habis ngaji. Ya, tu. Lepas tu lupa kan. Tapi tak apa. Sebab ini pandangan ulama lah. Makanya kita bermulazamah. Dikena istilah mulazamah. Mulazamah ni melazimi. Melazimi ilmu dan ulama ataupun ahli ilmu lah. Itu yang orang tua-tua tu selalu dia ada, tak ada dalil tapi dia berkata macam ni. Kalau seminggu, ni ada yang kata seminggu kan. Seminggu tak jumpa orang alim ataupun ustaz, gelap hati. Tu ada yang kata 40 hari. Kalau tak jumpa, tak duduk dengan ulama 40 hari, gelap hati. Sebenarnya tak ada dalil tu. Tapi betul. Dia pengalaman. Kalau bahasa Arab tu tajribat. Tajribat ni dia punya experience lah. Memang orang tu kalau renggang dengan ulama, lupa kan dengan ilmu yang dia belajar, agama pun dia jadi lupa kan. Dunia lah. Gitu kan. Maka nak ngelak benda tu, kalau pun tenggelam timbul tak apalah. Nanti boleh menyembang ataupun ngopi, ngeteh ya, dengan ulama ataupun dengan orang yang faham, orang ahli ilmu, dapat juga tu nanti. Ya, gitu. Gitu antara ubat lah yang dipesan kan, supaya jangan putus dengan ahli ilmu ataupun guru yang mengajar tadi tu. Mulazamah ni. Digunakan istilah mulazamah, ya. Okey. Jadi Alung tanya soalan, siapa boleh jawab silakan, tak boleh jawab tak apa, ya. Tak ada yang salah jawab pun tak apa. Tak ada nak cubit-cubit, tak ada. Sayang ya. Kalau tak sayang tak balik. Sayang ya. Gitu. Alung sayang semua ni. Ya. Okey, soalan pertama, silakan. Tapi tak adalah hadiah ya. InsyaAllah lah, mana tahu kan lepas ni Alung jadi kaya lah. Bolehlah buat hadiah, buat kuis, buat hadiah kan. Okey, soalan pertama ya. Siapa ingat ada ompek perkara kesalahan orang belajar ilmu tauhid? Siapa ingat? Tak ingat? Tak apalah. Tak ingat, Alung ulang je lah. Sebenarnya tujuan tanya ni nak ulang kaji kan. Kalau tak, itulah tadi tu dia lupa. Sebab tenggelam timbul dah 2 kali sebulan. Gitu. Tak apa. Yang pertama, dia anggap akal ni boleh faham semua benda. Dengan kata lain, dia khata' al-awwal fi ta'rifil aqal. Jadi kuatul idrak. Maknanya dia faham akal ni boleh faham semua benda. Dengan sifat Allah, zat Allah tu dia boleh faham. Itu kesalahan pertama lah. Makanya tadi kita nak kata, kalau belajar tauhid ni, kita kena faham akal kita ni ada limitation, ada had, ada benda kita tak mampu. Jadi bila benda tu kita tak mampu nak fikir, kita jangan berbalah kat situ lah. Antara yang tak habis-habis berbalah kan, Allah kat mana? Allah kat mana? Allah Ta'ala tu kat mana? Kan? Dia berbalah kat atas. Ada yang kata tak, Allah wujud bila makan, Allah wujud tanpa tompek. Dah berbalah kan? Berbalah. Padahal yang kita pentingkan tu keyakinan kita pada Allah yang Maha Tinggi dan ketaatan kita pada Allah SWT. Ya. Nak tahu Allah kat mana, tunggu masuk syurga, nanti jumpa Allah Taala tu. Jumpa Allah Taala tu. Jumpa. Tu. Jadi sekarang ni kita tak mampu nak membayangkan benda tu. Ya. Bila ulama menyebut Allah Subhanahu Wa Taala wujud bila makan. Allah tu wujud tanpa tompek. Jadi kita tak tahu dia kat mana. Ya. Sebenarnya maksud ulama tu adalah jangan dipikir. Ya, sebab kita ni duduk ada tompek, dekat kursi, ya, dekat depan, dekat atas, dekat bawah, kan. Allah Taala bukan serupa kita. Itu maksud ulama. Jangan dipikir tompek Allah tu.
Tu maksud dia. Ya, jadi gitu. Makanya kesalahan pertama kita tu adalah, dengan kata lain, benda-benda macam tu kalau kita dah sampai kepada pelajaran itu, kita tauqifiyah. Tauqifiyah ni maknanya kita terima dan jangan dipikir. Sebab bukan kemampuan otak. Ya, gitu. Ya, bukan kemampuan kita nak bahas Allah tu kayak mana. Cukuplah kita memahami Allah tu wujud, dan Allah tu wujudnya tak seperti kita yang memerlukan tompek ni. Cukuplah. Ya, tak payah nak dipikir lagi. Sebab akal ni terbatas. Ya. Yang kedua, siapa ingat? Mencampurkan falsafah kafir. Contoh dalam falsafah orang kafir, ahli falsafah kafir percaya al-alam maknanya azalian. Maknanya alam ni azali, alam ni tak musnah. Orang kafir percaya tu. Dan dia bahas. Tapi yang kita percaya alam ni fana. Fana ni maknanya dia akan hancur. Ya, jadi bila ada orang Islam pun percaya alam ni kekal, itu dia maknanya dia dah berfikir macam orang kafir punya ahli falsafah. Itu kesalahan yang kedua lah yang ada dalam kaum muslimin, ya. Yang ketiga, siapa ingat? Tak ingat. Qiyas ghaib ala syahid. Maksudnya dia cuba nak menyamakan yang di ghaib tu dengan yang di alam nyata ni. Ya, contohlah ada orang bertanya, kalau Allah tu adil, kenapa ada orang miskin? Dia nak samakan adil Allah Taala tu macam kita ni. Ya, kita ni syahid. Allah tu ghaib. Jadi jangan dikias. Ya. Dan yang terakhir, ini berkenaan dengan qadaya mantiqiyah. Yang tadilah yang Anung sebut tadi, menggunakan mantik pada topik yang tak kono, ya. Gitu. Okey, tak apalah, mungkin susah soalan ni. Ya. Minta maaf lah, ya. Tak apalah. Okey. Tak apa, ni senang sikit. Apa 3 bab dalam tauhid? 3 bahagian dalam tauhid. Ya. 3 bahagian, mana dalam tauhid ni apa yang kita akan belajar? Tu ni. Yang pertama, ketuhanan. Senang ingat ni ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi benda pertama dalam tauhid ni yang kita akan belajar adalah ilahiyat. Maknanya ketuhanan lah. Yang kedua adalah nubuat, tentang kenabian, ya. Dan yang ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat ni benda gaib. Ya. Okey. Tak apa, nanti tanya lagi. Lama-lama macam paku kan. Kotok-kotok lari, ambil hantar lagi kan. Lalu masuklah dia kan, insya-Allah. Okay, sekali lagi, apa 3 perkara yang akan dia kaji dalam tauhid? Ilahiyat, nubuat dan sam'iyat, ataupun bahasa Melayu ketuhanan, kenabian dan benda-benda gaib. Ya, okey, tak apa. Okey, kemudian tanya lain ya. Tak dapat jawab tak apa, kan. Apa ompek benda mukallaf? Yang dikata mukallaf tu ada ompek. 1, baligh, berakal, sampai dakwah, dan yang terakhir sempurna panca indera, ya. Yang paling penting penglihatan dan pendengaran. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, apa hukum taklid dalam aqaid? Orang yang taklid dalam akidah. Maknanya dia ikut je. Apa hukum berdosa. Kafir tak? Kafir tak? Tak kafir. Kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah tak kafir. Ada ulama mengkafirkan. Berdosa tu sebab kan kata tadi dalam bait yang kita belajar tu dia guna istilah wajib. Perasan tak? Wa wajibun syar'an ala mukallafi ma'rifatullahi aliyah fa'rifi. Dan kewajipan syarak, maknanya kewajipan dari Allah, adalah untuk orang mukallaf tu ma'rifatullah. Dia guna kata wajib. Mana kalau wajib tak buat dosa, taklah kafir dah. Ya, maknanya kena faham
tauhid ni, ya. Gitu. Masalah kalau tenggelam timbul bunga kembang tak jadi, itu insya-Allah kalau di kalangan kita ni ada yang mahir dengan ilmu tauhid, kita mulazamah. Ya, kita sentiasa berborak dengan dia. Tapi kalau berborak pasal bola tak jadi juga kan. Mana berborak bab ni lah kan tu. Gitu kan. Tapi boleh nak buat borak pasal bola, tak ada masalah dah kan. Cuma Alun tak minat bola. Begitu. Okey. Dan yang ini itu ialah yang nak disampaikan. Ada lagi. Hukum ada berapa? 3. Yang pertama, hukum fiqh tu hukum apa? Hukum syarak. Yang kedua, hukum adat dulu lah kan. Yang terakhir hukum akal. Ya. Okey. Hukum akal ada berapa? Kalau hukum syarak ada berapa? Tadi tak sebut tapi tahu tu berapa. 5 lah kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu hukum, hukum syarak lah. Itu tak bahas sini. Sebab tu fiqh, kan? Tapi kalau hukum akal 3, apa dia? Wajib. Tapi wajib ni bukan wajib kena buat tak buat dosa. Tak, wajib sini makna dia akal tu mengatakan benda tu mesti ada pada Allah Ta'ala. Contohnya Allah wujud. Mustahil Allah tu tak wujud kan. Tu maksud wajib situ dia beza dengan wajib yang fiqh tu. Nanti kita kajilah. Ya? Tu. Kemudian mustahil, kemudian harus. Jadi wajib, hukum wajib akal ni tak sama dengan hukum wajib dalam fiqh tu ya. Yang dimaksudkan wajib dalam fiqh tu maknanya benda yang diperintah kalau buat dapat pahala, tak dibuat dosa. Itu maksud wajib dalam hukum syarak, hukum fiqh. Tapi wajib yang dalam hukum akal tauhid ni maksud benda tu akal tak boleh terima kalau tak ada ke Allah Taala. Itu maksud wajib Allah tu ada benda tu. Contohnya Allah wujud. Allah wujud qidam. Nyanyi tu nanti buka balik ya Raihan. Tu. 20 kan? Kan? Ya. Mustahil Allah tu tak wujud. Benar tak? Jadi wujud tu hukum wajib pada Allah Taala. Itu maksud wajib dalam yang hukum akal. Ya. Allah tak wujud. Ya, lawan wujud maknanya Adam. Adam tak ada. Ya. Tiada. Mustahil kan Allah tiada? Itu hukum mustahil tu maksudnya. Ya. Kalau jaiz, kalau hukum harus ni macam mana? Contohnya Allah jaiz atau sifat ni sebenarnya pelajaran tahun depan tapi sebab lama bona sebutlah sikit kan. Tu. Jaiz ni contohnya Allah Taala tu boleh mengampunkan kita walaupun kita dosa tu sebesar gunung dan dah berlaku. Ya. Macam mana seorang pelacur tapi akhirnya dia masuk syurga. Macam seorang rahib ahli ibadah tapi sebab kejahatan dalam hati dia tu akhirnya dia mati syirik dan masuk neraka. Ya, itu boleh bagi Allah Taala nak mengampunkan. Dan bagi kita pun jangan putus asa dengan taubat dan rahmat Allah. Apa saja yang kita berdosa ni Allah boleh ampunkan. Itu sifat harus bagi Allah. Kecuali syirik. Kecuali syirik itu tak ada. Tak ada ampun ya. Gitu. Okey. Habislah tu jelah. Ya. Alhamdulillah. Silakan ada yang nak bertanya, kalau tak ada Alung nak tutup dengan satu kalam daripada ulama lah. Silakan. Ada. Tak ada ya. Kalau tak ada ini yang paling penting sebenarnya. Natijatun fil ilmi tauhid. Natijah daripada mempelajari ilmu tauhid. Jadi sebenarnya kalau betul-betul kita faham ilmu tauhid ni, orang yang tersalah belajar, antara salah belajar tu pasal dia langgar pantang ompek tu. Antaranya dia guna akal ni untuk faham semua benda. Ya, tak boleh. Ada bahagian akal tak mampu fikir. Okey. Makanya orang antara tanda orang tu salah belajar
tauhid ni, dia suka mengkafirkan orang. Takfiri. Itu petanda itu. Ya, dia suka menerakakan orang, dia suka mengkafirkan orang, dan dia jadi berbalah saja. Ya, gitu. Maka nanti kalau dia belajar ilmu tauhid itu benar, betul, faham dengan baik, inilah yang berlaku. Ya. Yajibu ala kullu man ya'taniqul Islam, maka wajiblah ke atas setiap yang memeluk Islam, dan setelah dia faham tentang tauhid pada Allah itu, jadi selalu kita buat tangan satu tu kan, tauhid, tauhid berasal dari kalimah wahid, wahid satu, tauhid bermaksud mengesakan, okey. Jadi apa berlaku? Ayyaj'ala rabbahu wa nabiyuhu wa dinuhu wa ummatahu markazud dairah, maka dia akan menjadikan Tuhannya, nabinya, agamanya, dan umat ni kaum muslimin lah, kaum muslimin, markazud dairati, pusat tumpuan hidupnya, allazi taduru haulahu masalihuhu asy-syakhsiyah, di mana dia akan beredar di sekeliling Allah, nabi, agama dan kaum muslimin tadi, berdasarkan kepada hidupnya tadi, dan segala kemaslahatan, kepentingannya itu dicurahkan ke situ. Gitu. Jadi kalaulah kita ni hidup markazud dairati atau markazud dairah, maknanya pusat putaran kita tu. Kalau kita tawaf, putarannya di Kaabah. Itu pusat putaran kita kan. Kalau hidup ni pusat putaran kita apa? Yang tadi tu. Iaitu Allah, Tuhan kita, Nabi kita, agama kita, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau belajar tauhid, dia akan sampai ke titik ini. Dengan kata lain, memang orang tu dia kembali kepada zaman generasi sahabat. Cuba fikir balik. Sebab sebenarnya kita ni bukan orang jahat, cuma kita ni sudah disetting oleh British dan orang-orang penjajah. Sebenarnya pusat hidup kita sekarang ni apa? Bukan Allah, bukan nabinya, bukan agamanya, bukan kaum muslimin, tapi sebenarnya kita berpusat pada hidup nak lopeh diri sendiri ya. Tak, gitu.